Masjid Batu Uban, tuan-tuan dan puan-puan, tidak diiktiraf oleh pihak berkuasa Pulau Pinang. Sejarah sebelum 1786 tidak diiktiraf oleh pihak berkuasa Pulau Pinang. Tidak ada nama Datuk Jinatun, tidak ada nama Nagoda Nahintan, tidak ada nama Nagoda Kecil, tidak ada nama Datuk Setia. Nama-nama ini tidak diabadikan dalam kehidupan orang Pulau Pinang. Yang diabadikan nama-nama lain. Oleh kerana nama-nama ini tidak diabadikan, di Batu Uban sendiri, kalau kita pergi di Batu Uban, ada Jalan Batu Uban 1, ada Jalan Batu Uban 2. Mengapa tidak ada Jalan Nagoda Nahintan? Apakah susah sangat untuk menamakan jalan itu sebagai Nagoda Nahintan? Ataupun Jalan Datuk Setia, ataupun Jalan Ismail dan sebagainya? Tapi tidak ada. Ini inklusif, ini bukan inklusif, ini eksklusif. Dan saya tidak akan maafkan mereka yang mengakibatkan kemusnahan Kampung Batu Uban dan Tok Gong. Sebab ini dasar-dasar yang naif sejarah. Kita perlu desa untuk resurrect balik Batu Uban. Walaupun saya tahu dari segi undang-undang, dari segi tanah tidak boleh buat apa lagi. Dan saya pada satu masa dulu saya minta stop work order tahun 2008 supaya kerja-kerja pemusnahan kampung tidak dilakukan. Tapi saya tidak ada local standby sebab saya tidak duduk di situ. Tapi secara in public saya nak katakan depan kamera, saya tidak akan maafkan mereka yang merobohkan, memusnahkan Batu Uban dan Tok Gong, kerana apabila Batu Uban dan Tok Gong dirobohkan, maka robohlah sejarah pribumi Pulau Pinang.